Okay, kita dah ada kenderaan untuk dibasuh menggunakan Ultimo. Let's go. Okay, tapi sebelum basuh kita akan menggunakan sabun daripada Dozy. Beli besar terus, yang 10 kilo. Lama ni weh, tahan sebab basuh seminggu sekali je. So, tak tahu tahan berapa lama. Ini memang lama lah, sedap. Okay, ada dia. Buka ni. Masukkan sabun. Aduh, ini dah masuk. Okey, untuk step pertama kita bilas dulu. Bilas ke nombor kosong. Bilas tu maksudnya air bersih lah, tanpa sabun, tanpa apa. Sudah tembak. So lebih nak boleh. Okay, dah settle basuh kereta. So far, untuk penggunaan yang pertama ni sangat baik dan sangat bekerjasama. Tak adalah penat angkat-angkat berhenti guys. Semalam saya tak tunjuk buai dia macam mana. Terus pagi ni